Saya nak quote, MIC memohon jadi ahli Perikatan Nasional. That is definite. Okey, begini. Saya nak sebut Perikatan Nasional adalah parti is not for sale. Kita Perikatan Nasional bukan untuk dijual. Siapa nak jadi ahli Perikatan Nasional mesti memohon jadi ahli. Jadi saya nak umumkan hari ini bahawa Perikatan Nasional menerima permohonan daripada MIC pada 15 hari bulan November tahun 2025. That is definite. I can show you the letter. Pada 15 hari bulan 11 tahun 2025, MIC melalui Presiden MIC telah menulis surat kepada pengurusi Perikatan Nasional pada masa itu, Tan Sri Muhyiddin, meminta supaya mereka diterima sebagai ahli Perikatan Nasional. That is definite. Itu jelas. Tak boleh dinafikan. Saya ada surat itu. Jadi apabila ada permohonan daripada MIC, maka mesyuarat Perikatan Nasional pada 9 hari bulan 12 tahun 2025 telah meneliti dan membincangkan permohonan daripada MIC. Saya nak quote, MIC memohon jadi ahli Perikatan Nasional. That is definite. Jelas. Kalau dia kata dia tak memohon, sila buktikan. Surat 15/11 tahun 2025.